Selamat datang ke Seram Alam, tempat di mana yang gaib tidak pernah benar-benar pergi. Dan malam ini, kita hanya meminjam sedikit keberanian untuk mendengar apa yang cuba berbisik dalam gelap. Kalau korang sedang dengar seorang diri, jangan risau. Bukan semua yang menemani kita malam ini boleh dilihat. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan subuh daripada kejahatan makhluknya, daripada kejahatan malam apabila gelap gelita, daripada kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Orang kampung tak dipanggil ia berhantu. Mereka panggil ia lapar. Rumah pusaka itu berdiri di hujung jalan, tanah merah di Sungai Wai. Papan dindingnya tua, atap zinc-nya berlubang kecil macam parut lama. Dari jauh, ia nampak biasa, terbiar, sunyi. Tapi bila matahari naik tepat di atas kepala, semua benda di sekelilingnya akan ada bayang. Pokok getah ada, telaga buruk ada, tiang pagar reput pun ada. Tetapi rumah itu tidak. Bayang rumah itu tak pernah wujud. Aku balik sebab wasiat. Peguam bacakan wasiat. Arwah ibu dengan suara datar. Syaratnya mudah. Aku mesti duduk tinggal di rumah pusaka itu selama 7 malam berturut-turut. Kalau keluar sebelum cukup 7 malam, hak milik berpindah kepada pihak lain yang tak dinamakan. Aku ketawa masa itu. Syarat mengarut. Malam pertama, aku tidur di ruang tamu. Lampu semua terpasang. Aku nak buktikan yang orang kampung cuma terlalu lama hidup dengan cerita sendiri. Jam 1.44 pagi, bunyi tapak kaki kedengaran dari siling. Bukan di atas, dalam siling. Macam ada orang berjalan perlahan di antara papan dan atap. Tapi bunyinya terlalu berat. Setiap langkah ada bunyi. Kayu retak kecil. Keruk, keruk, keruk. Aku cuba tak peduli. Aku tutup mata. Bunyi itu berhenti betul-betul di atas kepala aku dan siling perlahan-lahan melendut ke bawah. Seolah-olah ada sesuatu sedang berdiri di situ, memandang aku dari jarak satu lapisan papan nipis. Kemudian terdengar suara perempuan tua, berbisik, jelas dan dekat. Kenapa kau ambil balik yang bukan milik kau? Siling kembali rata. Sunyi. Aku tak tidur sampai subuh. Hari kedua, aku perasan sesuatu. Cermin bilik air tak memantulkan wajah aku dengan betul. Bukan hilang, tapi lambat. Bila aku angkat tangan, refleksi itu ikut. Lewat setengah saat dan senyumannya tak sama. Aku tak senyum, tapi refleksi aku senyum perlahan. Senyum yang terlalu panjang. Aku hempas cermin itu sampai retak. Retakan itu membentuk sesuatu yang buat perut aku memulas. Corak retak itu membentuk siluet manusia, tergantung terbalik. Malam ketiga, elektrik terputus. Tepat jam 3.07 pagi. Gelap pekat. Tapi aku masih nampak sesuatu. Di dalam gelap, ada bentuk-bentuk lebih hitam dari gelap itu sendiri. Seperti tompok bayang bergerak di dinding. Aku capai telefon. Lampu suluh menyala. Dinding kosong. Bila aku matikan lampu suluh, bayang-bayang itu ada semula. Bukan satu, puluhan. Dan semuanya tak melekat pada apa-apa. Ia berdiri sendiri. Aku bangun perlahan. Nafas makin pendek. Salah satu bayang itu mula bergerak ke arah aku. Tak ada bunyi tapak kaki. Cuma rasa sejuk yang menjalar. Bila ia sampai di depan aku perasan bentuknya. Ia bentuk manusia, tanpa muka. Tapi di bahagian dada ada lubang besar.
Dan dari lubang itu keluar suara yang aku kenal. Suara ibu aku. "Kenapa kau balik?" Aku tak mampu jawab. Bayang itu angkat tangan dan aku rasa sesuatu menyentuh dada aku. Bukan fizikal, lebih macam sesuatu sedang cuba cabut sesuatu dari dalam badan aku. Aku menjerit dan lampu suluh terlepas. Bila lampu suluh menyala semula di lantai, semua bayang hilang. Tapi satu perkara berubah. Bayang aku di lantai tak lagi ikut pergerakan aku. Ia berdiri tegak walaupun aku terduduk. Hari keempat, aku cuba keluar. Aku bawa beg, kunci kereta. Bila aku melangkah ke pintu pagar, matahari tepat di atas. Dan di tanah, aku nampak dua bayang. Satu milik aku, satu lagi berdiri rapat di belakang. Aku pusing, tak ada sesiapa. Bila aku gerak ke kiri, bayang kedua tak ikut. Ia kekal di situ, menatap aku. Kemudian perlahan-lahan ia angkat tangan. Dan aku rasa tangan aku ikut terangkat tanpa aku mau. Jari-jari aku melambai ke arah rumah. Kaki aku berpusing sendiri dan aku berjalan masuk semula. Aku tak ingat langsung memusingkan badan. Seolah-olah badan aku bukan lagi milik aku sepenuhnya. Malam ke-6 adalah yang paling teruk. Aku terjaga sebab rasa berat di dada. Aku tak boleh bergerak. Sleep paralysis. Aku cuba pujuk diri. Tapi ini bukan itu. Sebab aku nampak jelas siling di atas. Dan dari dalam kayu siling itu, tangan keluar. Bukan tembus. Kayu itu terbuka macam kulit yang dikoyak dari dalam. Tangan-tangan hitam, kurus, penuh kesan terbakar. Satu demi satu ia keluar, memegang rasuk, menurunkan sesuatu. Sesuatu yang tergantung dengan tali. Badan manusia, kepala terkulai. Dan bila muka itu terangkat perlahan, itu muka aku. Versi pucat, mata terbuka luas, lidah biru terkeluar. Tubuh tergantung itu berbisik dengan suara yang pecah. Tempat kau bukan di bawah. Tangan-tangan itu turun, menyentuh dada aku. Aku rasa panas membakar dari dalam. Dan dalam detik itu, aku faham. Rumah itu tak ambil bayang secara rawak. Ia ambil yang pertama kali membelakanginya ketika matahari tegak. Dan aku dah buat silap hari pertama. Petang itu, aku berdiri lama membelakangi rumah. Ketika matahari rendah, bayang aku jatuh tepat ke atas dindingnya. Rumah itu tak ada bayang sendiri. Jadi ia pinjam milik orang lain. Malam ke-7, aku bangun sebelum subuh. Sunyi luar biasa. Tak ada bunyi serangga. Tak ada angin. Aku berdiri di hadapan rumah. Ketika matahari mula naik, perlahan-lahan cahaya menyentuh atap, menyentuh dinding. Dan buat pertama kali, rumah itu ada bayang. Bayang besar, jelas terhampar di tanah. Aku tersenyum lega. Sampai aku sedar sesuatu. Bayang itu bukan bentuk rumah. Ia bentuk manusia. Tergantung dengan tali di leher. Dan bayang itu bergerak perlahan. Menendang-nendang. Seperti sedang lemas. Aku rasa sesuatu ketat di leher. Aku pegang, tak ada tali. Tapi nafas makin sukar. Bila aku pandang ke tanah, tak ada bayang aku lagi. Cahaya matahari terus naik. Dan di dalam rumah, di dinding ruang tamu, ada satu bayang baru. Bayang lelaki berdiri menghadap pintu, mengempas-empas tangan pada dinding tanpa suara. Di luar, jiran yang lalu. Pagi itu nampak aku berdiri di beranda, tenang memandang sawah. Dia kata wajah aku kosong, terlalu kosong. Dan di bawah matahari terang itu, tubuh aku akhirnya ada bayang yang sempurna. Sebab yang hilang bukan bayang, yang hilang adalah aku. Rumah pusaka itu tidak pernah tanpa bayang. Ia cuma menunggu siapa yang mendekati untuk memberinya satu lagi. Bayang, sekian kisah. Kali ini dari Seram Alam.